Assalamualaikum game. Okey, bertemu kembali kita ya. Okey, untuk video kali ni aku akan buat lagi tutorial turun fork 1 inci. Lepas tu ketatkan handle. Ada permintaan nak tunjuk cara nak ketatkan handle. Nak ketatkan handle simple je. Kita buat ketat handle ni jangan terlalu beria sangat. Kita buat rasa-rasa ketatkan handle kan. Tapi aku tunjuk jugalah nak turun fork. Dah lama dah aku tak buat video turun fork. Owner nak turun 1 inci. Tapi aku tak tahu lah benda ni. Kalau kita turun 1 inci dia rapat tak? Dia punya sesungguh dia ni rapat tak kat sini? Kalau rapat kita kena buka lah. Buka. Dia ada ni je ni. Dia ada 1, 2. Dia bubuh skru sini 1, 2, 3 ya. Kalau rapat kita buka lah. Kalau tak rapat abaikan lah. Owner minta turun 1 inci je. Macam biasa lah. Kalau dia nak kena turun fork lah, pakai bowl. Pakai bowl ni bowl ni wire suku boleh pakai, LC boleh pakai, RSX pun boleh pakai. Tu biasa minyak kita akan top up minyak. Minyak kita akan top up. So jadi aku nak buka dulu. Aku jenis buat kerja aku suka buka kepok tepi. Buka tepak kiri kanan memudahkan kerja kita kan. Lepas tu aku nak buka sini untuk apa ni, ketatkan handle sikit. Terima riau geng. Kalau aku panggil riau. Tepuk sikit tengok. Tepuk sikit bunyi. Tepuk sikit bunyi. Tepuk sikit bunyi. Ono tak tinggal dia punya remote tu. Sekejap lagi ono hantar remote. Bila kita buka dia riau. Bila kita buka dia riau. Jam. Nanti ono hantar apa ni? Remote tu kan. Motor ni yang kita pasang apa ni? Kilas. Yang kita pasang kilas tu. Yang pasang kilas tu. Terima tu kan. Riau pula kan. Jenuh kan nak buat kerja dia riau. Jam. Beres. Kita tunggu ono hantar remote dulu lah. Hantar remote dulu baru kita buat. Beres. A few moments later. Yeah, my hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises, you ain't stopping this. Cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence, I got this, I will not quit. Man, I'm on it, honest, I'm gonna launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the climb and moving under my prime. Just quit my 9 to 5, I'm rocking and they watching, cause it's shocking. Dropping all these top 10 songs, so stopping. It's time to live my life, it's time to live, not die. Wish I could slow down time and just enjoy the climb. And I'm the one to get it, bro. I swear to God I get it, bro. So don't just let me get it. Yeah, let's go. I'm gonna get it, yeah, I'm the one to get it, bro. I swear to God I'll get it, bro. Hey, I ain't never giving up. Yeah, I never give up. I got this, man, I got it. I will not quit, I'm on it. Never off it. Got the block lit, I'm toxic. Spitting logic, make them nauseous. Honest, can I stop this? Never cautious, drop it. I'm the hardest. Knock, bitch, watching. I'm the fucking king of rock, bitch. Profit, spitting hot shit. Off topic, chronic. I think I'm motherfucking lost it. Making back, matter of fact, making racks where it's at. Have my back to the mat, not an act, that's a fact. We attack in a pack, don't react, no react. Think I'm black off his back, while I rap, bounce a step, throw a jab, give a crap. We're advanced, I'm the man, got a plan better than most brands. Goddamn, I'ma rhyme till I die. Never lie, that's a lie. I don't try, I defy. Yeah,
moments later. Okey geng, untuk turun fork dah siap dah. Video tak rakyat geng. Oh no. Aku turun dalam 5 kupang lama besar. Kalau ikut tunjuk tangan gini 1 inci. 1 inci point 1. 1 inci point 1. Kira 1 inci lah kita kira. Turun fork kau orang boleh tengok video aku buat sebelum-sebelum ni. Cara nak turun fork apa semua. Aku tengok-tengok macam tak merakam je, tekan-tekan tak mau. Okey, aku nak tunjuk, ramai orang suruh tunjuk cara nak ketakkan handle. Ni, kau orang nampak tu. Ni. Ni satu lagi yang tanya alam, yang aku pasang apa tu? Keyless. Ni alam dia aku letak kat sini ni. Letak kat sini. Aku apa ni? Kabel tag kat sini. Duduk kat sini. Alam. Kalau kau orang untuk yang mana tanya untuk apa tu? Ketakkan handle, ni nampak tu. Benda ni tu sekejap. Benda ni kau ambil screwdriver leper gini kau, apa benda kau boleh ambil, kau letak kat sini. Ni kau letak kat yang ada ni kan. Mana tu? Lah susah tak fokus tak. Ni nampak tu. Tu benda tu kau letak kat sini, ni. Letak kat sini. Letak kat sini. Lepas tu kau ketuk dengan hammer tam. Arah kalau ke sana arah jam kan. Kau ketuk ikut arah jam ke sana. Pusing ke sana. Sini ketuk kan. Pusing ke sana. Bagi dia musing. Benda ni bagi dia pusing. Sebab motor ni dah ketuk dah. Sebelum ni dah pernah ketakkan handle dah. Kau ketuk benda ni ikut arah jam lah. Ni ketuk benda ni. Bagi dia pusing. Tak payah ketak-ketak sangat. Macam motor ni dah cun-cun Melayu lah. Dia naik atas highway comel. Ni dia nak balik taping. Dia rendah lah sikit. Meluncur lah. Beres dah. Untuk terang cara nak ketakkan handle. Kau buka kepok sebelah sini. Lepas tu buka benda ni sini. Lepas tu ketuk lah. Daripada sini. Pam. Tak faham lagi. Dah pergi dah. Kalau dia tak faham duduk sini. Kalau tak faham lagi kita tunjuk. Ketuk kat sini. Lepas tu ketuk. Pom. Arah je. Pom gitu. Lepas tu kita tengok. Ketak tahu mana. Kalau tekan macam ni tengok. Ni ketak ni. Biasa kalau kita congik gini dia turun kan. Ni dah ketak ni kira. Kalau dia macam gini dah okey dah. Beres, terima. Agak difahami ya. Beres. Okey geng, video aku sampai takat ni saja. Jadi aku nak minta maaf banyak-banyak untuk turun fork tadi aku tak rakam. Cari aku tekan buat kerja dengan nyembang-nyembang rupa-rupanya tak tekan masa ni rakam video masa turun fork berapa nak tambah. Okey, kalau ni aku nak cerita balik bila kau turun fork duit 5 kupang besar tu duit 5 kupang lama besar, kau orang tambah minyak 30 ml. Belah kiri 30 ml, belah kanan 30 ml. Lepas tu atas kau kena pakai bowl yang macam mana tak ada lah aku nak spare. Ya special lah, special bowl. Ya special bowl yang hak tengah dia dah nipis tu. Yang tu Lepas tu untuk kunci tekuk macam aku cakap tadi, buka tepi ni. Lepas tu buka tepi ni, lepas tu korang ketuk ikut arah jam. Terpulang korang nak ketak macam mana. Lebih kurang macam tu jalan cerita dia Jadi video aku sampai setakat ni saja. Jangan lupa like, komen dan share yang betul sekali. Subscribe. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye bye.